mana ada orang yang bersedekah miskin. Bohonglah sedekah miskin. Tak sedekah tu yang miskin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Jadi seseorang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, jadi orang itu dapat menyelamatkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tu bila nak mati, Tuhan kembang, wa aku minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Berarti apa? Berarti di antara tanda orang tu orang soleh, sedekah. Dia kembang tu. Dia bersedekah, lepas tu dia dikatakan dia orang soleh. Kalau semayang banyak sekalipun, puasa banyak sekalipun, ibadah banyak sekalipun, tapi tik hidung masin. Tahu tik hidung masin? Orang tani kata apa? Kata tik hidung masin tak? Orang kena atas tik hidung masin kedekut. Tapi tik hidung masin. Orang tu tak dibilang orang soleh. Orang soleh ni ciri-cirinya sedekah. Suka bagi ke orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.